Dahulu, memang warga asing dilarang sama sekali untuk membeli petrol RON 95. Kerana apa? Kerana ada subsidi. Dia tak boleh guna sebab ada subsidi je. Bila tiada subsidi, nak guna 10 pik. Kau sebagai ahli politik, kau kena pertahankan dan memperjuangkan hak rakyat. Supaya kau boleh kembalikan kepercayaan rakyat kepada parti kau. Tu yang sepatutnya kau buat. Kau tahu tak? Rasanya kan, dekat dalam VTT aku tu banyak lagi isu yang boleh kau kupas. Salah satunya, kenapa warga negara Malaysia yang tak mempunyai lesen memandu yang sah terpaksa membayar RM2.60, rate yang sama dengan warga asing. Sepatutnya kau ketengahkan isu ni. Kau cari solution. Kau naikkan isu ni. Itu baru betul. Aku nak tanya kau, kenapa warga negara Malaysia yang mempunyai IC ataupun kad pengenalan terpaksa membayar RM2.60, rate yang sama dengan warga asing? Tak silap aku lah kan. Subsidi bersasar ni salah satu penghargaan daripada kerajaan kepada rakyat. Sekarang ni penghargaan kepada rakyat ke penghargaan kepada warga asing? Yang membolehkan warga asing memakai RON 95 tanpa limit. Tanpa limit. Kenapa warga negara Malaysia dia tak ada lesen memandu yang sah ni, dia dicop sebagai warga asing ke? Kenapa tak berikan harga RM2.05 kepada mereka? Kenapa? Jawapan korang RM2.05 tu pun harga dah bersubsidi. RM2.60 tu kan harga shilling. So kenapa rakyat yang kau kata nak beri penghargaan ni kena bayar RM2.60 juga? Sama dengan rate warga asing. Kenapa? Kenapa? Kenapa warga negara Malaysia nak claim subsidi bersasar ni kena menggunakan IC dengan lesen? Kenapa? Kenapa warga asing menggunakan RON 95 tak perlu menggunakan pasport ataupun lesen memandu? Sah-sah ke dia ada lesen memandu? Sah-sah ke dia boleh memandu di atas jalan raya?